Salam sejahtera. Kita kembali ke Kuching, terutamanya Stadium Negeri Kuching Sarawak. Kemeriahan terpampar ketika ini untuk pertemuan kedua buat Kuching City FC berdepan dengan DPMM FC untuk saingan suku akhir yang kedua Piala Malaysia 2025-2026. Aksi penting, aksi penentu yang akan membawa salah satu pasukan yang akan layak beraksi di peringkat separuh akhir. Selepas kedua-duanya bertemu di suku akhir pertama dengan keputusan memihak untuk tuan rumah hari ini, Kuching City FC berkelebihan 2 gol dengan muktamad tempoh hari dengan 3-1 menundukkan DPMM di tempat lawan. Satu keputusan yang ada kelebihan kepada Kuching City, tetapi itu bukanlah muktamad dan juga bekalan yang selesa kerana ia akan terjawab untuk pertembungan ini. Seketika kita kongsikan agregat selepas pertemuan yang pertama babaikan juga Selangor FC, Negeri Sembilan FC yang juga akan turun pada malam ini. Aksi penting terbuka untuk kedua-duanya, hanya kelebihan 1 gol, manakala Terengganu KL City FC juga nampak seimbang kecuali Johor Darul Takzim ada kelebihan besar selepas mereka menundukkan pasukan Melaka FC dengan kelebihan 5 gol. Gambaran lebih jelas kami kongsikan kepada anda untuk perjalanan pasukan-pasukan yang sedang meniti peluang ke separuh akhir. Jadi ini gambaran yang lebih jelas untuk pertemuan yang bakal kita saksikan Kuching City ataupun DPMM di separuh akhir ini. Penantian mereka sama ada Selangor ataupun Negeri Sembilan FC. Jadi kita akan nantikan debaran saingan Piala Malaysia semakin terasa dengan kehadiran penyokong-penyokong Kuching City yang terus berada di belakang pasukan kesayangan mereka selepas menyaksikan prestasi yang konsisten terutamanya juga dalam saingan Liga Super. Itu juga memberikan impak kehadiran pemain 12 mereka, penyokong-penyokong yang berada di stadium pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada penyokong-penyokong yang memenuhi ruang Stadium Negeri pada malam ini. Saya percaya juga semangat pemain-pemain untuk Kuching City semakin membara melihat kemeriahan, sokongan yang hadir rata-ratanya. Saya percaya inilah penyokong-penyokong tuan rumah dan tidak kurang banyak penyokong dari Brunei yang mana mereka sedang menyaksikan 11 pemain utama untuk kedua pasukan sedang berjalan masuk untuk meneruskan aksi kedua peringkat suku akhir 3-1. Dan itu adalah keputusan sebelum ini dan hari ini adalah perlawanan yang berbeza, hari yang berbeza tetapi impian yang sama. Mereka mahukan separuh akhir. Beberapa pemain akan berlaku, beberapa pemain akan ada pertukaran dalam kesebelasan utama babaikan pasukan DPMM. Sebentar nanti kita bakal saksikan, tetapi untuk permulaan sesuatu semangat kita akan terlebih dahulu untuk lagu negaraku sebentar nanti dan juga lagu bangsa dari Brunei. Dan sambil itu, ini adalah aksi suku akhir yang kedua.
yang penting. Ini boleh rasa semangat yang semakin membara dengan sorakan penyokong-penyokong. Memang ini yang kita mahukan dalam setiap perlawanan. Kesebelasan utama 4-2-3-1. Sedikit saja perubahan yang berlaku untuk anak buah Aidil Syarif, tetapi kita perhatikan ini antara kesebelasan terbaik yang dibawa Aidil untuk melengkapkan perlawanan hari ini. Kemasukan semula Ronald Ngawanja dan juga bersama dengan Jeremy Tang untuk kesebelasan utama memperkuatkan di bahagian tengah, dan pastinya Daniel Asri turut masih kekal selaku penyerang utama. Dan juga mereka hanya satu perubahan di bahagian pertahanan. Tidak ada kelibat pertahanan mereka, iaitu Jimmy Raymond, yang mana sebaliknya Aidil meletakkan atau menarik Pedro da Silva untuk bersama-sama dengan Rodney James Okuasa dan juga Yuki Tanegawa. Aidil mempunyai resepi terbaik. Dia bersama dengan Kuching. Dia membawa pasukan Kuching ketika mereka berada dalam situasi yang sukar, terutamanya musim 2023 sehingga membawa ke final untuk Challenge Cup, dan itu kebangkitan mereka. Jadi sekali lagi James Okuasa dan bersama dengan Azwan Ali bertemu semula untuk permulaan aksi yang penting buat kedua pasukan. James lakukan kesilapan sedikit ketika aksi yang pertama, tapi seketika juga terkongsikan kawan di VAR yang diketuai oleh Fusir Man Saleh, Munira Ali dan juga Muhammad Faris Ghazali. Dalam gugur tidak melemahkan semangat James McAllister, pengendali untuk pasukan DBMM, dan dia terpaksa membuat pertukaran di barisan pertahanan. Dan kita perhatikan dari kesebelasan utama 4-1-4-1 ini yang ditampilkan, yang mana tidak ada kelibat Ronaldo dan juga seorang lagi pertahanan Miguel Oliveira terpaksa dilupakan, dan tempat itu diisi oleh pertahanan mereka, Jordan bersama dengan Faisal Zakaria dimasukkan lebih awal untuk melengkapkan kesebelasan utama. Jamie mempunyai satu situasi yang tidak mudah, tetapi dia tetap optimis, tidak mau berputus asa, tetap akan mencuba. Dan sambil itu Faisal Talik akan bertindak selaku pengadil utama yang dibantu oleh bersama-sama dua pembantu pengadil, iaitu Muhammad Syafiq Ahmad Said, Syukri Harun, serta pengadil keempat S. Logeshwaran. Mungkin 90 minit akan menjadi penentu untuk kedua pasukan untuk mencari slot separuh akhir. Aksi yang pertama di suku akhir menyaring yang melakukan kesilapan ketika membuat masuk gol dari kawan sendiri untuk hadiahkan gol kedua buat Kuching City, tetapi dia tetap diletakkan selaku penjaga gol utama berdasarkan aksi yang cemerlang sebelum ini. Hakim dikatakan bersama dengan Azwan Syafiq Ahmad, Ramadan Sananta, antara pemain yang masuk dari awal untuk menegakkan kesesatan utama di separuh masa pertama ini. Kalau kita mengimbas pertemuan suku akhir yang pertama, jelas akan ada kelebihan kepada Kuching. Di separuh masa yang pertama, ketika aksi itu sebelumnya penguasaan adalah milik Kuching City, dan selepas mereka ketinggalan, dan barulah kebangkitan itu, tempo permainan berubah di separuh masa yang kedua. Jadi kita mengharapkan si yang kedua ini mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, tetapi perlu diingat Kuching, kita juga tidak mau terlalu selesa. Gol bukanlah penyudah, bukanlah muktamad. Apa-apa boleh berlaku, dan kita baru bermula untuk separuh masa yang pertama. Lawan serba merah, serba putih untuk tuan rumah. Agresif di awal permainan, itu kita mahukan. Tempo permainan berterusan. James Okuasa akan menjadi penghalang di bahagian pertahanan yang akan menjadi penggerak. Dia akan bersama-sama dengan Rodney Pedro da Silva, Yuki Tanegawa, Murray untuk penyerang utama bagi pasukan DBMM.
sambil Jordan Rodriguez dan sambutan bersama Tommy Mawar, Nura dan juga Farus Sakaria. Dan awal lebih baik dari DBM kawan. Nampak sedikit lama tadi Farus Sakaria naik bantu ke atas. Beza corak permainan yang kedua ini dari kedua pasukan, terutamanya dari pelawan DBM. Tidak nanti dan mereka perlu keluar dan mereka perlu dapatkan jaringan awal jika mahu memberikan saingan kepada Kuching City. Rashid Tembi di antara individu penting yang menjadi penghalang di bahagian tengah, juga akan membantu di barisan pertahanan. Ada tekanan awal yang terpaksa ditempuhi oleh tuan rumah. Mereka tidak boleh segera untuk naik ke atas dan tidak boleh kehilangan bola, perlu mengawal tempo satu tindakan yang bijak antara kawasan sendiri untuk meredakan atau mengalihkan perhatian di BM terhadap dengan mereka memberikan tekanan awal dan melakukan jaringan awal. Ini salah satu tindakan yang tepat dari Kuching City FC. Langsung ia mengembalikan penguasaan bola seketika kepada Yuki, diserang sini, tolak ke hadapan, terus satu lambungan, cuba untuk mendapatkan Pedro sudah tadi satu antara sila ataupun ke tengah, tapi pertahanan di BM awal yang cukup baik. Yuki terus lambungan ke hadapan dan juga perlu bersedia dalam pada mereka sibuk untuk buat serangan. Pertahanan juga antara faktor penting setakat ini di awal 3 minit, mampu untuk mengawal Syafiq terlibat sebentar tadi. Kali semula seketika di BMM. Yang pertama tidak banyak diuji melepas satu gol, tapi gol itu akan silapan dari James Robosa ketua pasukan, cuba untuk keluarkan, tapi silapan yang menyebabkan bola itu masuk ke gawang sendiri. Itu adalah jaringan tunggal yang dimiliki oleh BMM untuk berkalanya bawah hari ini. Menang langkah sejarah ke tahun pertama ketika Aidil membawa pasukannya bersama dengan Kuching untuk melangkah ke Challenge Cup, ke final sebelum mereka ditidakkan oleh PDRM FC. Satu lagi impian untuk melangkah lebih jauh bersama Malaysia. Peluang untuk Kuching City, satu hantaran yang hilang akan mencari sambut. Gerakan yang berbahaya memberikan Daniel Asri. Kombinasi kita lihat bagaimana dia datang dari atas belakang, tapi kalau ada menyentuh atau menyambut, memang berlaju antara ni ataupun dari Daniel minta berada berserangan. Amaran yang pertama dari Kuching. Amaran pemain yang kembali semula dalam 11 pertama. Pada Sananta dia juga terpenjaring ketika di BMM menewaskan Kelantan Real The Red Warriors. The Warriors ketika dalam aksi musim 16 sampai antara itu cubaan untuk mendapatkan Hakimi yang sudah mulai naik ke atas.
Kucing kehilangan bola, tunjukkan bahawa masing-masing memberikan tekanan yang lebih tinggi. Syafiq kekalkan. Giliran Kucing ke atas, satu hantaran silang pada Rashid Tembi. Itu merupakan sepakan penjuru yang pertama. Pertama juga kelebihan yang penjuru dimiliki oleh Kucing. Dan cuba cepatkan oleh Rashid Tembi. Pertama, perhatikan James juga sudah naik ke atas. Minit yang ke-7. Ruang untuk Kuching City. Atas sana semakin ramai untuk menantikan sepakan. Mungkin boleh berubah dan juga memberikan peluang untuk mereka. Lemparkan lagi kelebihan gol yang telah pun dilakar sebelum ini. Alright, kita teruskan. Tidak ada kelibat Jerome Itame. Nyerang baru mereka kerana adanya Jerome Intar dan juga Ronald Ngawanja. Okay, kita perhatikan sepakan dari Ramadan Saifullah. Ruang yang pertama menerusi sepakan penjuru. Oh, kekalutan di depan ini agak berbahaya. Walaupun ada sentuhan Yuki Tanikawa. Bagus. Advantage kepada DPMM. Kita lihat pengelutan di depan gawang, tolak menolak berlaku. Situasi ini juga berbahaya untuk DPMM. Selamat untuk Haimi. Selamat juga kubu DPMM. 8 minit tanpa sedar kerana kita melihat keduanya seimbang di awal permainan. Mana Kuching perlu menyerap tekanan DPMM, itu antara perkara yang paling penting. Dan mereka mengawal Rashid Tembi antara pemain yang rajin. Memang itu tugasnya untuk memastikan untuk menjadi penghubung di bahagian tengah. Lepas Ramadan, dia asak dua pemain sampai kepada Rashid Tembi. Hantar ke dalam, ada dua pemain yang berada di sana, tolak ke belakang. Bantuan diperlukan di sini Pedro da Silva. Kita perhatikan bagaimana pertahanan DPMM akan sentiasa menutup ruang itu. Tidak hanya seorang pertahanan, tapi juga dua tiga pemain. Memang itu sepatutnya dilakukan. Mana Zakaria memiliki tanggungjawab di pertahanan kiri. Dia mengisi ruang yang ditinggalkan oleh Tommy Mawani. Di seketika Silva, kombinasi yang menarik juga kerana dia berkemampuan untuk membantu gerak serangan Kuching. Walaupun dia tugas utamanya diletakkan di barisan pertahanan. Sampai tak pas sebentar tadi. Nampaknya pertahanan Kuching diuji lebih awal. Tidak sebagaimana pertemuan yang pertama lalu. Itu juga sudah dijangka oleh Ail dan juga barisan pemain-pemain Kuching City. Kimi akan mengambil sepakan percuma yang pertama dimiliki di PMM. Mereka juga harus ambil peluang.
yang terhidang cukup tinggi, terus dikeluarkan satu clearance. Ada asalkan cubaan untuk membuat serangan balas pantas, tak berhasil. Kembali kepada DPMM, terus menghantar ke hadapan untuk mencari Azwan di hadapan itu, tapi tak sampai. Dari possible. Okey. Cik lemah. Terus dari luar kawasan penalti, tetapi percubaan itu tak cukup berbahaya. Tetapi satu amaran lagi, satu peluang yang diambil jika gerakan ini ada sedikit ruang, dia berpusing sebelum melepaskan penempatan. Sama lalu dia masuk sebagai kandang yang berhujung permainan. Sepakan yang ketiga dia dimiliki untuk menjuru bagi Kuching City. Ada tanggupan di belakang ini, dan ada individu yang menanti itu Yuki Tanigawa, tapi dia terlepas untuk menyambut Saka Tariarus yang terpaksa ditempuhi di DPMM. Berikutnya bom satu. Palang. Sayang peluang yang dimiliki oleh Kuching City. Situasi juga sebagaimana berlaku dalam sebuah yang pertama ketika Jerome melakukan percubaan terkena tiang. Sekali lagi mereka terlepas untuk mendapatkan jaring yang pertama. Masih lagi kawalan Kuching terlepas, terus menghantar ke hadapan. Tercip sebentar tadi. Bijak kawalan Ramadan. Dia masuk dalam kawasan penalti tapi lemah antara terakhir itu tadi. Terlepas peluang. Sekarang ini antara segera ke hadapan dari Syafiq tak lepas, sekaligus melepaskan satu peluang. DPMM dorongan ini bahaya. Dia minta mengawal, dia lebih tenang, 1 lawan 1. Ada tolak menolak berlaku, membabitkan pemain bahaya untuk Kuching. Bertempungan bersama dengan Pengiran Jura. Dan bagaimana situasi ini berlaku. Minta dan Jura. Dan ini kita imbas semula. Satu sepakan dan juga satu peluang yang terlepas datangnya dari pemain yang sama, Jeremita. Palang yang menjadi penghalang untuk Jordan mencipta selaku penjaring pertama. Alih kepada Kuching untuk memiliki dan juga mengawal tempo permainan ini. Tempo yang tinggi dalam 14 minit yang pertama ini dari kedua pasukan. Keluar tak cukup jauh peluang untuk Kuching. Masuk berbahaya. Masih lagi dikawal Moses. Cuba untuk menghantar ke depan ataupun ke tengah. Lihat juga di atas sana Babikan juga James terus naik ke atas. Dia bebas untuk bergerak James. Kuching mahu menghalang ataupun mematikan semangat DPMM pada penguasaan awal DPMM, tapi sekarang ini sudah ada 5 serta penjuru termasuk Kuching juga menekan DPMM sebagai yang kelima untuk memberikan bantuan dari Ramadan Saifullah. Mau mengalihkan perhatian besar pertahanan tumpuan pemain DPMM karena yang
banyak juga dalam permainan ini dan bermaksud Muhammad Faisal Talib juga memerlukan kawalan yang baik untuk memastikan kelancaran pertemuan kedua membabitkan kedua pasukan. Interaksi VAR. Reaksi itu menunjukkan mungkin intercom atau komunikasi yang okey, ada salah komunikasi. Jadi kita perlukan sedikit masa memastikan Muhammad Faisal Talib dan juga bersama dengan petugas untuk memastikan telekomunikasi yang lancar. Dan sambil itu juga kita nak mengingatkan untuk keluarga bola sepak untuk kita memastikan arena bola sepak kita dalam keadaan terbaik. Katakan tidak untuk darah dan juga katakan tidak untuk gas tourism. Lepas 17 minit, lebih kurang 15 minit tempoh permainan yang menarik ditampilkan oleh kedua pasukan. Telah disajikan dalam tempoh permainan yang cukup tinggi. Berdasarkan keputusan agregat 3-1, mungkin kita menjangkakan awal sebelum sepak mulai berlaku akan ada kelebihan kepada Kuching, tetapi jelas bahawa DPMM juga mampu untuk memberikan saingan. Tidak sebagaimana di awal permainan suku akhir yang pertama. Mereka bermain terlalu ke bawah, terlalu perlahan, membiarkan peluang demi peluang dan juga penguasaan sepenuhnya dimiliki oleh Kuching City. Hari ini mereka belajar dari kesilapan itu dan bermain dengan lebih agresif. Walaupun mereka diasak sebenarnya dalam 15 minit pertama. Lebih penting tidak ada jaringan berlaku. Kuching juga memberikan reaksi balas untuk tidak memberikan peluang berlawan hari ini untuk membuka jaringan, kerana jika itu berlaku, tekanan itu akan kembali kepada pasukan Kuching City. Ini reaksi yang kembali dilihat semula. Ada pertembungan, ada kekalutan di depan sebelum sepak cuma berlaku. Kita lihat, mungkin membabitkan. Tidak, di belakang sana. Itu yang sedang dilihat semula. Saya rasa yang membabitkan Tommy Mawar. Okey, kita teruskan untuk sepakan penjuru yang kelima untuk Kuching City. Tekanan demi tekanan terus diberikan. Mereka tidak menghiraukan kebangkitan di DPMM. Sebaliknya, jelas apa yang dapat kita saksikan bahawa Kuching City bermain dengan taktikal perancangan mereka. Mereka tetap keluar menyerang, mereka tetap menyusun bergerak dalam satu pasukan. Tenang seketika, Haimi. Di udara. Terlepas. Kuching ngawas mula. Dapat pas. Walaupun ada halangan, disambut semula Ramadan. Sokongan itu penting untuk dia berdepan dengan 2-3 pemain pertahanan. Masih lagi dalam kawasan. Penguasaan individu pemain disatakan dalam keadaan yang cukup baik. Mereka mampu untuk mengembalikan penguasaan. Mereka mampu mengawal lebih lama. Sebagaimana menghadapi sebelum itu Ronald Amanja Safullah berikan tekanan tugas berat untuk pertahanan di DPMM. Dan Petras pula yang mengambil sepakan percuma ini. Tetap tidak berputus asa dari tuan rumah.
Petrus ataupun Ramadan Sadullah yang bersiap sedia ketika ini untuk melakukan sepakan Petrus menuju ke hadapan, tidak ada sentuhan, sebaliknya tangkapan Master Aimi untuk sekali lagi menyelamatkan kubunya, sekali lagi terus mempertahankan. Dia berdepan dengan serangan demi serangan. Suan seketika bawah. Di keadaan itu atau pergerakan mereka taklah lancar kerana sentiasa ada halangan. Ia lebih awal datangnya dari pemain Kuching City. Tak banyak peluang dimiliki oleh John Murray. Dia sentiasa dikawal. Sukar untuk lepas untuk memiliki peluang yang lebih terbuka. Itu saja peluang untuk DPM. Tiga kemenangan tanpa kalah, termasuk aksi League Super untuk Kuching City. Masuk ketika mereka menewaskan Negeri Sembilan sebelum kelebihan 3-1 ke atas DPMM. Jadi prestasi yang semakin baik, prestasi konsisten, ideal dan juga pasukan Kuching City berbanding dengan DPMM, pasukan baru bersama dalam saingan kancah bola Malaysia. Tapi kita juga perlu berikan pujian buat mereka kerana berjaya melangkah ke sebuah akhir untuk saingan Piala Malaysia dan juga masih lagi memburu kedudukan dan juga saingan terbaik dengan Liga Super. Ramadan Sananta, Buah Ramadan yang berada di atas padang. Seorang dari Kuching dan juga DPMM, Iran Kuching mengawal ketika ini. Baik kawalan Daniel menolak penolakan, tapi tak ada peluang untuk mereka melepaskan rematan dan akhirnya kehilangan sentuhan terakhir dari Moses Atuku. Tapi satu pergerakan yang berbahaya disusun oleh Kuching, dan pastinya kerisauan itu sentiasa dibelenggu oleh James McAllister. Dia tidak mahu ambil risiko untuk terus menolak ke hadapan. Sebaliknya membuka semula ke seberang kanan. Ini nampaknya tenang dari Kuching. Mereka tidak terus segera hantar ke atas lakukan yang dimiliki peluang dari Ronald Gawanja. Buat talukan, tapi talukannya itu kurang tepat. Satu peluang, satu situasi yang berbahaya. Di belakangnya juga bersiap sedia Jordan Minta. Pemain yang perlu dirantai pertahanan DPMM. Dua pemain berbahaya di badan atas. Seketika DPMM tak nampak lagi corak serangan yang lebih baik dimiliki sebagaimana pada awal permainan. Kini mereka terpaksa untuk bertahan. Kuching yang lebih proaktif, lebih agresif untuk menggerakkan serangan. Yuki tak lepas. Yuki terhalang di sana. Lewat yang perlu lebih berhati-hati untuk pemain DPMM, terutamanya kita berada dalam kawasan sendiri. Segera perlu keluarkan lebih jauh dari kawasan berbahaya. Pemain
Kuching juga sentiasa bersedia untuk mendapatkan semula penguasaan bola. Cari kawal. Baik, kali ini DPMM Azwan seketika, Kimi juga terlibat ke tengah, terbuka ke seberang sini. Satu lorongan yang sedikit perlahan, cuba untuk mau mendapatkan Farouk Zakaria yang membuat awalan untuk naik ke atas, tetapi tolakan itu tak sampai kepadanya. Bahaya. Atas Tembe berpusing-pusing. Dia mencari rakan. Ronald juga berada di atas larian dalam sini. Satu peluang yang dimiliki. Dia Asli juga naik ke atas. Peranannya sedikit berbeza, tetapi dia tetap membantu bagian serangan Kuching City. Pas. Tapi apabila kita melihat kepada gerakan serangan pantas itu, ia boleh mengundang sesuatu yang berbahaya kepada DPM. Azwan kali ini masih tolakannya ke tengah semula. Sayangnya Ramadan Sananta sedikit cuba untuk mencari rakan, akhirnya kehilangan bola. Dan sebalik kita terang kepada Ramadan Saifullah semula. Dan Kuching Patricia Tembe juga melibat di sini. Dia melebarkan gerakannya ke atas, satu hantaran dan juga satu sapuan yang cantik untuk membuka jaringan yang pertama. Sorakan gemuruh di Stadium Negeri Kuching meraihkan jaringan remaja untuk dia membuka jaringan pertama, dan juga ini merupakan jaringan keduanya dalam saingan Piala Malaysia. Kita perhatikan satu gerakan yang begitu berbahaya yang dicipta oleh Kuching. Kombinasi yang cukup menarik. Patricia Tembe membuat satu lambungan tepat ke arah kepala Ronald Manganca untuk menjadi pemusnah, untuk menjadi penjaring yang pertama dalam perlawanan ini. Ia juga menjaringkan gol ketiga. Kuching menewaskan pasukan Penang FC dalam pusingan 16 dalam saingan Piala Malaysia. Dan hari ini dia membuka selaku penjaring yang pertama. Usahaan kita akan nantikan selepas penelitian VR, tapi kalau melihat penjaringan itu jaringan proses. Kuching terus melebarkan jurang defisit dan juga kelebihan gol dengan 4-1. Sukar untuk DPMM. Mereka mempunyai peluang dan masih banyak masa lagi. Bagaimana mereka mau membuka jaringan pertama, itu adalah persoalannya. Syafiq serangan dia tak lepas berdepan dengan dua. Pertahanan Kuching yang menghalangi gerakannya. Balapan sahakan dua pasukan ini 1-0 dalam skuad yang kedua. Pertama memang memiliki sepakan penjuru selepas mereka memberikan 5 peluang untuk Kuching City. Mau ataupun tidak, mereka perlu mencari gol. Itu adalah misi dicapai oleh DPMM.
tidak boleh menghiraukan berapakah defensif, berapakah Gerrard. Berapa berbeza gol. Kelebihan itu sememangnya ada kepada Kuching City. Asyik belum lagi diuji sepenuhnya. Sisi Nasri bersama pesawat kebangsaan. Nah, juga bersama dengan pesawat terbaik bersama dengan Jordan Kasim sebelum ini. Setelah bersama dengan Kuching City FC. Sekali lagi bukan liga yang menarik tanpa darah, tanpa gangsterism. Kita percaya peminat dan juga penyokong untuk bola sepak Malaysia sentiasa berikan yang terbaik untuk merancangkan saingan bola sepak Malaysia sebagaimana terbukti malam ini di Stadium Negeri Gemuruh kehadiran ribuan penyokong yang menyaksikan Kuching City berhadapan dengan DPM. Merindukan suasana ini yang konsisten. Terima kasih penyokong yang berada di Stadium Negeri Kuching di Sarawak ini. Yang kena main DPM dan akhirnya merupakan sepakan gol kena come on. Lihat gol ini kita jangkakan tempo permainan Kuching. Mungkin dari Faizal Adil tidak mau main Kuching melengahkan permainan, tapi itu yang kita jangkakan. Kadang kelebihan gol ini mereka hanya perlu mengawal tempo permainan. Mereka perlu memastikan kuasaan bola itu lebih lama. Mereka boleh ada kesilapan dalam kawasan sendiri. Jam dan juga kemas dari Kuching. Moses terus menghantar ke depan, terus mencari rakan di sebelah sini. Ketika mengalihkan perhatian pemain dan juga pertahanan di DPM, Yuki juga terlibat. Moses balik semula. Akhirnya Kuching ini mereka mempunyai satu barisan yang tersusun. Kita lihat bagaimana salah langkah hadapan yang berbahaya. Satu lorongan yang sampai dari Daniel, tetapi ia ada halangan dari pertahanan di PMM. Dan peluang untuk Jordan Minta. Setiap pemain Kuching kita dapat lihat mereka memainkan peranan yang sangat penting. Setiap peringkat itu tersusun. Mula dari barisan pertahanan, bagaimana mereka build up serangan, babikan juga bahagian tengah dan juga di barisan hadapan. Dan lupakan seketika perkara itu, kita berikan tumpuan percubaan yang sedang dilakukan oleh DPM. Gol pertama January, satu tandukan, tapi tidak ada masalah untuk Haziq menidakkan percubaan itu. Namun pujian untuk DPM, terutamanya Chudbury, dia meloncat tinggi walaupun cuba dihalang oleh James. Haziq lebih bersedia. Situasi berbahaya secara tiba-tiba untuk pertahanan Kuching. Nah, Haziq terdahulu. Antara dalam kawasan sendiri ini, kita mau ataupun memegang bola lebih lama. Sesekali peluang itu datang,
Serangan tetap dilakukan oleh Kuching. Kita perhatikan situasi ini. Satu gerakan yang boleh mengundang berbahaya untuk pertahanan di PMM. Ada satu peluang. Hujung sana. Suka menambahkan wajah cerita ini di bahagian depan cukup berbahaya. Akan dia juga membiarkan Petro dan naik ke atas. Petro Shitembi pastinya di sini ada kawalan ketat. Cara minta. Bisa bila kombinasi bersama dengan Jeremy dan juga Ronawan Ganja. Semula hampir kawal sana. Sentiasa akan naik ke atas jika peluang ada. Lihat tekanan itu semakin tinggi. Kuching. Bahaya rorangan ini sampai. Cuma sayangnya cuba untuk dapat bantuan ataupun tolakan kepada Petro. Sampai semula Petro hampir mendapatkan semula kawalan. Bukan dia hasil Daniel Senior. Terjadi dari belakang Azwan dalam kedudukan yang sedang berupaya lalu. Dia juga dalam pemerhatian mengambil perlawanan. Dia juga punya satu sangat kuning. Sedikit berbahaya. Asisten asli. Jangan lewat. Untuk pasukan. Lagi kad kuning yang kedua berturut-turut dimiliki oleh Azwan, bermaksud sukuai pertama lalu dia juga memiliki kad kuning. Ruang untuk Kuching. Teruskan dapat melambung tinggi. Ada tadukan pergelutan di depan gawang. Raimi berjaya menangkap kemas. Sepakan yang baik sebenarnya. Di depan itu terlibat Yuki. Kena minta antara pemain yang memiliki fizikal untuk memberikan tekanan di depan gawang di PMM. Gajak di sini di PMM cuba untuk memberikan tekanan. Percaya masuk dalam kawasan penalti. Jarang perkara ini berlaku. Percubaan terus tapi tinggi. Satu usaha yang baik daripada ketua pasukan di PMM. Terpaksa memilih untuk terus percubaan kerana agak sukar untuk mereka marah, untuk mereka masuk dalam kawasan penalti di PMM. Kita lihat bagaimana tindakan pantas dari Azwan. Dia menahan dan terus buat percubaan. Sedikit melambung tinggi melepas palang gol. Sikan sukar untuk di PMM menembusi gawang dan juga pertahanan Kuching. Kimi sambungan tinggi, tapi kedudukannya Jordan Murray itu semuanya sukar. Pergerakannya sentiasa terbatas. Dia sentiasa dikawal rapi James Sokuosa. Kelebihan fisikalnya itu
Yang paling sesuai mengawal adalah James Sokosa, dan kita lihat itu yang berlaku dalam pertembungan ini. Baran itu mungkin berkekurangan untuk penyokong Kuching City dengan kelebihan 3 gol untuk waktu ini selepas membuka jaringan untuk perlawanan hari ini. Menyaksikan Ronald Ngawanca menit ke-28, tapi mereka datang lagi. Pedro berdepan dengan pertahanan 1 lawan 1. Agak lama dia memegang bola, dia perlukan bantuan, dan bantuan itu sampai menerusi Petrus Shitembe, tapi agak lewat, dan itu memberikan kelebihan menerusi pertembungan ini. Lihat bagaimana kawalan pertahanan Kuching memberikan Kimi juga, dan akhirnya dia dipersalahkan. Advantage kepada Petrus Shitembe. Yang satu lagi sepakan penjuru yang dimiliki Kuching City memberikan sana siap bersedia sama ada Petrus ataupun Ramadan Safullah. Petrus dapat gol keluar. Masih ada pemain Kuching yang mengawal, menolak semula ke sini mendapatkan Petrus Shitembe. Dia mengawal lebih naik ke atas. Untuk satu lagi hantaran cantik, dan kali ini singgah di kepala ketua pasukan James Sokosa untuk melemparkan lagi kelebihan Kuching City. Gol kedua dilansir menjadikan 5-1 seketika. Kita lihat bagaimana ketenangan Petrus Shitembe, kedudukan James Sokosa itu bebas untuk dia melonjak, untuk dia membuat satu tanda tepat ke arah gol, sekaligus meranamkan lagi impian DPMM untuk mencari gol penyamaan. Sebaliknya Kuching terus melemparkan kelebihan gol. Giliran James Sokosa, jaringan pertamanya dalam Piala Malaysia, dan dia merupakan pencari kedua untuk perlawanan ini. Dalam aksi yang pertama lalu, dia adalah yang menghadiahkan jaringan tunggal kepada DPMM pada menit ke-50 untuk jaringan sendiri. Tapi itu bukanlah perkara yang perlu kita bangkitkan. Tumpuan kita adalah jaringan sebentar tadi. Untuk 2-0 seketika. Ini Kuching Setiasi. Sukar buat DPMM walaupun masih banyak masa yang ada. Agregat menjadikan 5-1 untuk waktu. Penguasaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Kuching. Pemain juga ada kepada Kuching. Kita lihat bagaimana tindakan Haziq. Satu turning, satu percubaan yang cantik dari Jadore. Dia ambil kelebihan itu first time, tapi bagaimana sana reaksi balas pantas. Satu refleks dari Haziq cukup menarik. Dia dalam keadaan bersedia di penghujung menit akhir di separuh masa yang pertama. Kuching berkelebihan 2 gol sebelum mereka kembali ataupun masuk ke bilik persalinan dengan kelebihan 5-1, 4 gol.
Dan nampaknya semakin menghampiri untuk mereka melangkah ke separuh akhir. Kita perlu nantikan sehingga ke penghujung permainan nanti. Terlepas dari Yuki. Sananta dapat Lawrence cari dikawal tadi oleh Jared Murray seketika saja. Diasal Moses ke seberang sana untuk Kuching sekali melemparkan ke sayap kanan. Tendangan berlaku dan clear. Bahaya. Kabut. Akhirnya aman untuk 45 minit pertama. Aksi di Stadium Negeri. Aksi yang cukup menarik. Aksi tempo permainan yang cukup tinggi. Tetapi tuan rumah dalam kelas tersendiri, mereka tidak ada kejutan menerusi reaksi awal dari DPM. Sebaliknya, mereka memberikan tumpuan dalam perancangan untuk memburu gol dan akhirnya Kuching City memiliki kelebihan 2 gol seketika dengan jaringan Ronald Gawanja dan juga James Oguosa untuk menyaksikan Kuching berjaya 2-0 ke atas DPM. Balik semula ke Stadium Negeri Kuching Sarawak untuk menyaksikan aksi separuh masa kedua dengan kehadiran yang terutama. Sarawak juga datang untuk bersama-sama dengan pemain-pemain terutamanya Perhid Sri Dr. Haji Wan Junaidi, Tuan Jafar. Terima kasih kepada yang terutama. Dan semangat itu juga pasti dirasai oleh pemain-pemain Kuching City FC untuk meneruskan perjuangan mereka 45 minit yang kedua. Aidil sentiasa dengan perancangan bersama dengan barisan kejelatihannya untuk memastikan setiap minit permainan itu mereka tampil dengan aksi terbaik. Dan kita telah pun disaksikan dengan satu corak permainan yang cukup baik dari pemain Kuching City FC. Menerusi kesebelasan utama yang ditampilkan oleh Aidil hari ini berhasil 2 gol yang dicipta pada ke-28 dan 43 hasil Ronald Nawanja dan juga James Oguosa. Kalau di BM mereka harus mengharungi aksi yang lebih mencabar di separuh masa kedua. Namun kita nak lihat apakah yang mereka boleh lakukan yang mungkin boleh mengubah aksi berbaki 45 minit yang kedua. Mungkin sukar tetapi tidak mustahil untuk di BMM. Moses pemain penting yang sentiasa menghubungkan barisan pertahanan termasuklah Ronald Gawanja jaringan gol kedua dalam persaingan Piala Malaysia. Jika aksi pusingan 16 aksi kedua ketika Kuching menewaskan Penang FC 2-0, Ronald jaringkan gol kemenangan gol kedua, tetapi hari ini dia yang membuka jaringan yang pertama untuk Kuching. Okey, satu putaran. Imam baru Karya yang keluar. Okey, kita nampak kelibat pemain ini, pemain nombor 26 iaitu Ibrahim Soleh yang melengkapkan barisan pertahanan di BMM. Tukaran yang pertama. B-nya untuk tuan rumah masih kekal. Sebelasan utama.
Muhammad Faisal Talib telah pun menurunkan dan juga meneruskan separuh masa yang kedua. 2-0 secara aggregate-nya menjadikan 5-1 kelebihan kepada Kuching. Satu target gol yang agak besar untuk mereka membawa bekalan ke separuh akhir. Bekalan awal dari Kuching, satu hantaran yang menarik, agak lewat sedikit kawalan dari Daniel Asri, kembali semula kepada penguasaan. Yuki ke tengah, tidak hanyalah seketika untuk membawa dari bahagian bawah pula. Kita lihat bersama pertahanan Kuching yang berada cukup tinggi. Tumpuan mereka masih lagi untuk mencari jaringan. Yuki berhadapan dengan Syafiq. Lewat tolakan Yuki. Sule yang berbeza, bahan taktikal dan Ibrahim sudah segera di bahagian tengah. Kita lihat libatnya sudah pun di posisi sepatutnya. Kali ini satu layan dekat kuning. Satu pasukan DPM di separuh masa pertama untuk Azwan. Baik, tolakan ini bahaya untuk DPM. Satu antara silang yang boleh mengundang taman gol untuk Kuching. Kita bagaimana Babika juga Ramadan. Kombinasi yang cukup baik bagian atas Daniel tolak tengah. Bahkan itu terusan dan tangan terus untuk mendapat Habi dan tekanan dan juga pemain bagian atas untuk Kuching City. Tangan mungkin memainkan watak yang sangat penting. Tidak sengaja kena tangan. Dan juga Patricia Tembi. Itu antara individu yang boleh menjadi duri dalam daging. Jadi musnah untuk pasukan DPM. Mereka akan menjadi pembunuh di bahagian tengah, juga boleh turun ke bawah untuk bertahan. Yang pertama di babak yang kedua seruan bagi pasukan DPM. Harus mengambil peluang. Walaupun peluang itu tak selalu tiba untuk pasukan DPM. Hakimiyah Zain akan mengambil sepakan ini. Beberapa pemain Kuching yang sudah buat sesi maskan badan mungkin akan berlaku jalan untuk kanan nanti. Bahaya Azwan percubaan. Karam tetapi tindakan asing itu pantas menindakkan percubaan demi percubaan. Juga melibatkan Syafiq Ahmad. Satu reaksi yang lebih bertenaga ke daerah buat James McAllister. Pasukan ini sentiasa terlibat di separuh masa pertama. Percubaan luar kawasan penalti juga turut dilakukan oleh Azwan. Flank itu yang hampir mengundang kepada jaringan walaupun ada kelibat Syafiq. Namun yang lebih cemerlang di sana ialah Haziq yang memastikan kubunya terselamat dan mengekalkan reputasi itu.
Gabungan juga terlibat di tengah. Siapa tu? Sudah minta tadi bersama dengan Hakimi sedia. Hakimi side. Bertembung dengan cara minta. Dia mempunyai pilihan pemain untuk dia letakkan dalam kesebelasan utama. Sebelum itu, menyebabkan terjatuhnya Hakim Said. Bukan sedikit masa untuk rawatan. Bukan seketika. Ialah masa kau dengan 2-0. Kelebihan untuk Kuching melangkah ke separuh akhir. Ini yang nampak lebih jelas. Presiden memberikan cara minta dan juga Hakim Said. Mana pasukan yang marah ke separuh akhir, mereka akan menanti sama ada Selangor FC ataupun Negeri Sembilan FC untuk seketika. Maka Selangor mempunyai kelebihan 1 gol dengan awal yang dicipta oleh Faisal Halim. Namun yang lebih penting untuk kita meneruskan aksi Pabekan Kuching dan juga DPMM yang teruskan semula. Awal Prosper Wakil. Aksi ini juga tak banyak peluang yang dimiliki untuk mengawal lebih lama di bahagian tengah. Terlepas dan juga menjadi keluar dari kawasan bahaya. Ramadan ke atas. Seketika singgah kepada cerita. Hantaran jauh terlalu kuat. Dan akhirnya terhenti perjalanan. Serangan Kuching City menerusi hantaran terlalu kuat dari Moses Atuluko. Tempo yang berbeza dari separuh masa yang pertama. Lebih tenang. Banding awal permainan kerana masing-masing ketika itu mahukan jaringan. Tempo ini juga disebabkan kelebihan yang dimiliki oleh Kuching. Mereka masih lagi ada kelebihan kawalan bola, tapi penguasaan itu lebih banyak berkisar di bahagian tengah. Mereka tidak begitu agresif untuk terus melancarkan serangan. Kelebihan 2 gol itu boleh disimpan seketika. Yang perlu dikatakan ialah lawan PMM. Mereka sedang lakukan Azwan. 2 pemain sampai dia lepas untuk menolak kepada Jeremy Murray. Hadapan Hakimi melepaskan cantik. Kerana percubaan itu terus masuk ke kawal dari Hakimi Said. Jaringan cantik dari pemain ini. Kita perhatikan bersama pergerakan dan juga tersusun dari DPMM. Cara terlibat nolak kepada Hakimi tidak dikawal. Hasil tewas untuk Hakimi Said membuka jaringan pertama DPMM. Dan jaringan ini merupakan jaringan dari keduanya dalam saingan Piala Malaysia. Turut menjaringkan gol ketiga di PMM terikat ke atas Kelantan di musim 16 lalu. 1 gol cantik dari Hakimi. Kedudukan berubah seketika. Di PMM kini memberikan saingan. Minit ke-54 dari Hakimi Said. Dan tiba-tiba mereka beroleh jaringan. Tidak boleh terlalu terbuka dan juga leka barisan pertahanan kerana ada sedikit gap, ada ruang dari pertahanan Kuching City. Di situ Hakimi mengambil peluang untuk melepaskan percubaan ke arah gol. Lima, 2.
Aggregate kelebihan tetap ada kepada Kuching City. Akses ke belakang. Ramadan kehilangan bola seketika. Naik semula peluang untuk DPMM, tapi terlalu kuat pula antaranya. Terlalu kuat. Akses dari Ceremore. Terus bola itu telah keluar sebelum Ramadan Safullah menolak dapatkan atas Syatabi. Banyak mereka mendapat sedikit semangat menerusi jaringan pembuka. Masa masih lagi ada. Itu yang saya katakan di awal tadi, bahawa tidak mustahil untuk DPM bangkit. Reaksi Aidil tadi sibuk untuk memastikan mungkin akan berlaku pertukaran pemain akan masuk nanti. Setakat ini belum ada sebarang perubahan pemain dari Kuching City FC. Presiden Dewi cuba mengasak berikan tekanan kepada Ceremore. Dia akan sepak cuma Haziq telah melepaskan satu gol pada aksi cemerlangnya. Apa yang mau dilakukan oleh Kimi, rakan-rakan di atas Syafiq juga terlibat cuba untuk lari ke depan, tak berhasil untuk tepat taraf gol. Masih ada peluang kembali semula kepada Kimi. Ke depan untuk Azwan. Kimi meluluh ke depan dan terus berjaya dipatahkan. Satu peluang yang dimiliki pula. Satu tindakan pantas kawalan dari pemain Kuching di bahagian atas. Bersorak naik ke atas semuanya. Dia minta juga terlibat di atas percubaan terus, tapi tidak. Tidak, itu mungkin dikatakan adalah hal menyaring. Cubaan dari Jalan minta tepat ke arahnya. Itu adalah situasi yang berdebarkan ketika Camp DPMM. Sekali lagi DPMM datang pula. Ada beresan di ujung sana, lambung ke depan tapi tak berhasil. Ada dua pemain yang menghalang gerakannya. Yudi dilibat di ujung sana. Lihat bagaimana Yudi terus cuba untuk bertahan dan mengawal dengan lebih lama. Stadium Negeri 21 difahamkan perkembangan terkini. Selangor berkelebihan 3 gol untuk suku yang kedua. Mungkinkah jika keputusan ini berkelebihan untuk Kuching separuh akhir mungkin mereka akan berdepan dengan Selangor FC. Tapi kita akan sikitkan ujung. Sambil itu satu lagi sepak penjuru yang ketiga untuk DPMM. Kira ketua pasukan mereka Soan tapi itu tidak tergol. Syafiq Ahmad akhirnya menyertai pasukan DPMM untuk musim 2025-2026. Jordan Tazim singgah ke Kedah. Sekarang ini bersama dengan DPMM FC. Asik, mereka berani, dia tenang, akan berhalang dengan lagu kecederaan. Ramadan Safullah, pemain yang bertindak cemerlang juga.
Ada Sananta ialah pasukan TPMM, tapi terjatuh tadi ialah Ramadan Safullah. Main tengah untuk Kuching City. Lihat pertembungan ini. Satu halangan yang sampai dari Tommy Mawat. Perlukan sedikit masa untuk Ramadan mendapatkan rawatan. Tidak terlang bersama dengan tapi peranannya berbeza. Liga juga dia sentiasa jadi pilihan ideal untuk meletakkan dalam kesebelasan utama. Kita bakal saksikan mungkin pemain baru yang dibawa Kuching City, Gabriel, yang akan dibawa masuk. Kita akan nantikan pengesahannya nanti. Keras pertembungan di ujung sana. Teruskan. Cuba ini ke 62. Satu lonjakan peluang tapi halang. Terbabit sudah minta tapi dia tidak ada ruang untuk melepaskan daripada sebaliknya rakannya. BMM harapan tidak lupa untuk dapat harapan Sananta. Dia sukar rakan itu karena terlalu kuat. Pengesahannya pertukaran akan berlaku. Gabriel Anoka akan dimasukkan gantikan Daniel Asri. Pastinya rakan-rakan mengucapkan terima kasih kepada Daniel Asri yang beraksi dengan cukup baik. Dia sentiasa berada di bahagian tengah dan membantu serangan untuk Kuching City. Walaupun tidak ada jaringan, nyata terlibatnya memberikan impak yang cukup besar. Baru Kuching. Asal dari Spanyol bersama dengan pasukan Unitas, salah satu klub dengan di pentas bola sepak Spanyol bersama dengan pasukan Kuching yang dipinjamkan dari pasukan lamanya. Yang aksi pertama Gabriel berusia 24 tahun lagi muda. Sia-sia melihat kelibanya mungkin kuat ke bahagian bawah. Halang situasi awal dari Gabriel. Ini satu pertukaran dari Kuching, satu pertukaran juga dari TPMM. Formasi kedua Kafar Zakai, masuknya Brahim Sulaiman. Sementara itu tuan rumah harus saja melakukan pertukaran bagi Daniel Asri dan juga Gabriel. Nah, pembinaan Kuching
Pilihan yang terlibat aksi pemain yang baru dibawa untuk melengkapkan sepenuhnya pemain dari Kuching. Ruang Eren tapi ditangkap. Kawal tenang oleh Haimi. Soal masa kedua ini lebih terarah pada Kuching yang mahu mengungkapkan kelebihan gol. Sementara itu di BMM sedang berusaha keras. Okey. Kan Moses Atuluku. Kartu kuning yang kedua dalam perlawanan ini dari Faisal Talib selepas dihadiahkan kepada Azwan Ali di separuh masa pertama. Masing-masing memiliki satu kad. Syafiq memberikan reaksi. Ini sepatutnya dekat dari tadi lagi. Tindakan menjelas tak sepatutnya dari Moses Atuluku. Enam minit masa telah berlalu. Di BMM ketinggalan 1 gol, tapi secara keseluruhannya agregat mereka ketinggalan 3 gol. 5-2 secara agregatnya. Ada tekanan dari pemain-pemain di BMM mengundang kepada kesilapan Kuching pula. Okey, satu pertukaran telah berlaku. Giliran pelawat pula yang bersiap sedia. Yang keluar ialah pemain nombor 23 pengesahannya yang baru keluar tadi daripada pengiran jurang, Christian Auribiso. Perubahan taktikal berlaku kerana baru masuk adalah pemain penyerang mereka. Cuma Gabriel menang saja perlawanan pertama anda. Satu itu di BMM. Apa yang mau mereka rancang bagi kedua pemain Hakimi dan juga Azwan. Hakimi siapkan terus, tapi tidak ada masalah untuk hari. Tenang saja. Ke hadapan, tapi antara itu sisia. Tapi bahaya di sini. Sedikit berbahaya di BMM, tapi mereka berjaya mengawal kembali semula kepada Gracious Tembe. Kehilangan bola masing-masing untuk kedua pasukan. Ofensi tadi bagi Tembe. Lega Gabriel menyentuh. Serahkan satu tolak untuk ke hadapan. Berbahaya untuk BMM. Percubaan kedua itu berhasil. Siapa yang jadikan gol ini? Ialah pemain baru yang dimasukkan dan juga pemain baru Kuching City, Gabriel. Kita akan nantikan pengesahan. Satu perubahan taktikal yang berhasil dari Aidil. Dia menggunakan kelebihan pemain yang ada. Kemasukan pemain ini menambah derita kepada DPM yang hanya ketika meraihkan jaringan pertama mereka. Kita lihat bagaimana Gabriel pula menjadi pemusnah. Gabriel Felipe Arca untuk gol yang ketiga Kuching City menit ke-69.
terutamanya James McAllister. Kembali dengan Kuching penuh bergaya, kelebihan secara agregatnya 6-2, 4 gol semula selepas 3-1 seketika menuju berbaki 20 minit yang terakhir. Nampaknya semakin sukar untuk DPMM. Apapun, kita perlu nantikan sehingga penghujung. Kembali bersorak, kembali ceria penyokong-penyokong Kuching City. Mereka tenang tadi tapi kembali bersemangat. Dan penjaringan berbeza, sama sebagaimana ketika di suku akhir yang pertama. Terus kuat tolakannya itu tadi. Untuk sewaktu ini juga kita belum lagi dapat lihat Tame dimasukkan. Sebenarnya Jerome tidak ada dalam senarai penuh ataupun senarai pemain simpanan. Itu yang sekarang IU memiliki banyak pilihan pemain yang boleh masuk. Dan di luar sini pun ada 3 pemain yang bakal dimasukkan, termasuk Abang Nawaf. Moses dikeluarkan. Terima kasih Moses. Antara pemain yang cemerlang. Minta juga turut dikeluarkan. Ketiganya ialah Alif Hasan. Masuk Manja. Banyaknya 3 yang dikeluarkan, 3 pertukaran sekaligus. Okey, Itame yang sudah pun dapat kita lihat kelipatnya dengan 3 pemain sekaligus. Tenaga baru diperlukan. Nawaf. Terjatuh pula Yakimi tadi. Pandang tadi menyatakan bahawa Jerome tidak adalah barisan pemain simpanan, tapi sebenarnya dia tetap berada dan tenaga yang kini diperlukan. Alif Hasan juga antara pemain baru yang akan menjadi lebih fresh di bahagian tengah dan juga bahagian hadapan untuk Kuching. Satu percaturan yang menarik bagi IU. Mungkin perubahan di bahagian tengah itu akan ada pemaksaan dari pemain nombor 99 Nawaf Abdul Aziz di Sarawak. Sampai Ramadan pasal peluang untuk Kuching. Dan peluru harapan untuk markan yang pertama itu tak sempat dikawal. Kemeriahan stadium pada malam ini dengan kehadiran 10,941 para penonton. Boleh tahan. Terima kasih semua. Kita harapkan layanan perlawanan selepas ini juga akan dapat diberiakan sebagaimana penyokong berada di Stadium Negeri Kuching. Rancangkan peluang-peluang penyokong untuk Kuching City. Masih lagi ada peluang untuk anda hadir ke stadium. Di peringkat separuh akhir, itu bukan pengesahannya, tetapi berdasarkan keputusan terkini dan juga kedudukan agregat 6-2, agak mustahil DPM menghalang peluang Kuching untuk melangkah ke separuh akhir. Larangan yang tepat
untuk mereka kembali. Kucing pula. Ayo masuk lebih tinggi satu antara lintang, tapi tak ada siapa pun yang menyambut antara itu. Masih ada peluang kedua. Sarawak. Lihat dia tenang untuk tapi silap palsu. Terlalu kuat. Dia melepasi Jerome. Satu reaksi, satu tindak balas yang akan menarik dari Kuching. Kanan yang tinggi pula secara tiba-tiba yang terpaksa ditempuhi oleh barisan pertahanan DPMM. Rodriguez terpaksa berdepan dengan serangan. Serangan dari awal permainan. Walaupun temponya sedikit berbeza di awal separuh masa yang kedua. Sahaja Tapi hampir mengudang situasi yang berbahaya. Ia kawal 10 Ramadan antara sama sendiri. Kuching pastinya ingin melengah-lengahkan atau meninggalkan peluang untuk DPM. Sedikit bahaya Paras menyambung semula. Pertemuan itu dapat didu oleh pengarir permainan. Kesilapan yang tak sepatutnya Ramadan Saifullah. Akhirnya dia dilayangkan kad kuning. Walaupun dia merhatikan satu situasi yang tidak puas hati, terutama membabitkan pertemuan rakannya. Saya tindakan susulan itu akhirnya mengundang kepada layangan kad kuning. Talib hujung ataupun berbaki kurang 15 minit permainan ataupun 20 minit permainan ini. Permainan yang semakin tegang. Apabila DPM bangkit cuba untuk meningkatkan tempo permainan mereka. Situ juga mengganggu dan juga mengganggu emosi pemain Kuching sendiri. Tadi adalah satu gerakan yang berbahaya dan akhirnya disebabkan pencet cuma dihadiahkan di luar kawasan penalti untuk DPMM. Masih tidak memutus asa. Ketinggalan 4 gol. James juga tidak putus asa. Masih mencabar barisan pertahanan Kuching. Betul di luar kawasan penalti. Siapa yang akan apakan ini? Itu yang saya nak saksikan. Menerusi reaksi pemain ini mungkin antaranya untuk pasukan mereka Azanali. Manakah sudut yang akan dicari? Hakimi Yazid Said. Mungkin Hakimi, mungkin juga Ramadan Lalet. Sanata. Servis yang cuba dilakukan oleh DPMM.
Tak berhasil. Mereka terlepas satu peluang terbaik. Masukkan sulit itu. Usaha telah pun dilakukan, namun sekarang mereka boleh berdepan. Para pemain Kuching City. Tenang, terus muat antara jauh. Sekali mengalihkan perhatian pertahanan di PMM. Pedro, tiba Pedro sedikit tenggelam di babak yang kedua kerana peranannya berbeza. Bahaya, terlepas tadi. Masih ada ruang untuk Kuching. Membuat antara PMM sebenarnya akan tidak terburu-buru untuk terus melulu ke arah gol. Narik pemain DPM untuk keluar. Satu lagi sejarah akan dicipta untuk Kuching dalam saingan Piala Malaysia. Nanti tadi tapi berjaya ditangkap oleh Haimi. Satu tangkapan yang kemas yang diperlukan oleh pertahanan dan juga kubu camp PMM. Senasa bola yang kuning untuk Kuching atas Moses. Sebelum dia dikeluarkan dan juga Ramadan Safullah. Yang terbaru Marlin ke kad kuning. So tadi itu pasukan IPM Azwan perhubungan yang keras dan kali ini pula Syafiq adalah pemain terbaru. Tuhan, kad telah dilayangkan. Mungkin tidak disengaja oleh Syafiq, tapi tetap tindakan itu berbahaya. Hampir kehilangan, tapi tidak bagaimana dia mengawal semula Sarawak. Masih lagi dalam kuasanya. Akhirnya ditolak ke belakang untuk dapatkan bantuan Aziz. Keluar dari kekalutan yang berlaku sudah tadi. Satu reaksi, satu serangan balas sudah berlaku oleh Kuching. Ke tengah semula peluang, tapi tidak. Sayang. Akhirnya dipintas. Ramadan sana. Sedikit bau. Bahan itu berlaku. Ramadan nampak naik ke atas. Tak lepas. Halang tadi Arif yang berada di situ. Tetapi di PMM tidak berputus asa. Mereka masih lagi mencuba untuk mendapatkan ruang terbaik. Tommy naik lebih tinggi kali ini. Kehadapan percaya dari Tommy. Seperti ini terus percobaan cara gol dari Presiden Auribiso. Pemainnya baru dimasukkan. Tinggi keadaan perkiraan Yura. Ini fisikal dan tinggi terlihat. Coba hanya lolong tinggi.
percubaan pertama RB Soekarago. Tindakan ini, tapi nasib baik masih lagi berjekau Jordan Rodriguez. Sedikit kelekaan berlaku barisan pertahanan di DMM. Melihat masih lagi ada masa. Ramadan ke tengah untuk membawa kepada Petrus Tempe, menolak ke belakang. Semula seketika Sarawak Ramadan semula. Ada gap sedikit, tidak ada pemain yang terdekat untuk dia menolak. Barulah sampai seluruhnya bahaya. Giliran Kuching mula percubaan Karago dan berjaya untuk menambah satu lagi jaringan pemain gantian. Siapa lagi kalau bukan Jerome Itame. Dia masuk menggantikan Ronald Lawanja, yaitu pencari gol yang pertama. Kemudian dia pula menjadi pencari gol yang keempat. Kehilangan bola di bahagian tengah ini mengundang kepada peluang untuk Jerome melepasi Haimi. Dia tidak menanti lama, dia hanya menulis sekali saja sebelum melepaskan percubaan Karago. Seolah-olah dia bersedia dan sudah menjangkakan akan membuat jaring dengan reaksi selepas itu. Oh, semakin menarik untuk Kuching. Mereka memiliki kualiti pemain-pemain yang mampu untuk menjadi pemusnah. Jerome Itame, minit ke-87 untuk gol yang keempat buat Kuching City. Skuad yang pertama dia adalah mencari gol yang pertama, bermaksud ini gol kedua dalam saingan Piala Malaysia. Sebaik dia baru saja dimasukkan atau menjadi pemain baru kepada Kuching City. Jerome Gabriel yang menjaringkan gol yang ketiga, juga pemain baru dari Kuching. Kita akan nantikan pengesahan VR yang akan jadi penentu. Perlukan sedikit masa pengesahan dari Faizal Talib. Ingat, VR bukan hanya melihat sentuhan terakhir. Dia perlu melihat bagaimana peluang serangan itu bermula, iaitu pertembungan ini babitkan nama Nawaf Israwak. Lalu dia melurungkan kepada Jerome Itame. Pertembungan babitkan Ahmad Nawaf Israwak dan juga Kimi Yazid. Permulaannya di sini ada tarikan sebenarnya. Okey, lebih menarik. Benar. Ada sedikit tarikan dari Ramadan Saifullah sebelum pertembungan babitkan Sarawak dan juga Kimi Yazid. Kimi Yazid sebelum peluang yang terhilang untuk Jerome Itame menambah derita. Okey, apakah reaksi Faizal Talib? Okay. Jadi tidak ada jaringan. Pastinya mungkin dipersalahkan ialah tarikan dari Ramadan Saifullah. Sudah mungkin pertembungan babitkan Sarawak dan juga Kimi Yazid. Jadi kekal untuk seketika. Sambil itu ada pertukaran. Pertukaran pemain baru berada di padang. Nombor 22 Naziruddin lalu masuk. Dia menggantikan Ramadan Santa. Maka saya itu adalah Kuching. Kemasukan pemain Jimmy Raymond yang masuk semula.
Ini baru betul Nazruddin yang masuk untuk DPMM. Tapi akhirnya dia dihalang pemain tinggi lampai Christian Irobiso. Makin menuju ke penghujung. Untuk Kuching meraihkan satu lagi kemenangan untuk mereka melangkah ke separuh akhir. Kita perlu nantikan pengesahannya. Empat minit tambahan masa. Masih lagi tidak berputus asa. Mau menggunakan peluang satu antara lintang tak lepas. Pisto terpaksa turun untuk membantu rakan-rakan di bahagian bawah. Penguasaan itu, kawalan bola masih lagi ada kelebihan, masih lagi yang dikuasai oleh Kuching City FC. Kenegaran, maka mengapi awal mereka raihkan, namun sekarang ini kita lihat satu lagi peluang yang sedang dicipta untuk Kuching. Antara penting yang tak berhasil mendapatkan Gabriel di bahagian depan. Ini percubaan terus, sedikit saja melambung tinggi. Sentuhan pertamanya berpisah. Peluang terhidang. Satu sentuhan terus. Patan yang cantik yang hanya melewati palang gol sedikit saja. Ini adalah kerajaan mereka. Belum tamat, tapi mereka sudah merasai untuk membawa semangat pasukan Kuching City kesayangan yang lebih jauh dalam Piala Malaysia. Kurang 2 minit tamat. Masa kecederaan ketika ini. Jauh. Hakimi dikawal dua pertahanan. Robiso ke depan. Tuan tadi tidak sampai. Agak terbuka pertahanan di BMM. Solo Jerome dia masih masuk di batas paya. Tetapi tidak ada apa-apa reaksi yang dapat kita lihat dari Muhammad Talib. Pertandingan itu tidak akan bahaya ataupun kesilapan dari pertahanan di DPM. Yang akan kekal dengan 3-1. Masih ada sedikit masa Azwan ke belakang, tapi tak berjaya mendapatkan rakannya. Cek beraksi dengan cukup baik lepas diri. Jimmy permainan sampai golongannya. Jerome serangan. Keras sekali. Bahaya dari ke atas Jerome. Pemawat berbahaya. Dia mempunyai kualiti sentuhan terakhir untuk mendapatkan gol. Hampir mencipta jaringan kedua dalam saingan Piala Malaysia. Jaringan itu tidak kira urusi penelitian dan VR. Ideal. Dia menjadi individu yang sangat penting. Pertukarannya itu memberikan impak kepada corak permainan Kuching City. Lepas Gabriel, main terbaru dimasukkan. Dan nampaknya ada kualiti. Muda dari Spanyol, berusia 24 tahun. Sambil itu peluang di luar kawasan penalti. Tersebabkan percuma. Mungkin ini peluang terakhir yang dimiliki Kuching. Aman Patricia Tepi nolak untuk tiupan whistle untuk penalaman. Satu keputusan yang membanggakan untuk Kuching City FC.
Mereka berjaya melangkah satu demi satu halangan. Dan halangan sebentar tadi berjaya dilepasi dengan penuh bergaya dengan 3-1. Mereka buka jaringan lebih awal pada minit ke-28 menerusi Ronald Ngawanca, diikuti dengan ketua pasukan minit ke-43 James Okuasa. Selepas itu ada kebangkitan dari DPMM menerusi jaringan tunggal Hakim Isain minit ke-54 dan ia diakhiri dengan Gabriel untuk gol ketiga Kuching City minit ke-69, meranamkan impian DPMM dan sekaligus secara kriketnya Kuching City melangkah ke separuh akhir dengan keputusan 6-2. Namun perlawanan ini Kuching City FC 3-1 DPMM FC.